pernah berhenti tapi isap rokok balik, patut ke dia marah? Sejak kebelakangan ni kan, aku selalu dapat soalan tau. Tak kira daripada live ke, kadang daripada komen ke apa kan. Kadang adalah wanita yang pasangan pokok ni, dia tanya suami dia kalau pernah berhenti tapi isap rokok balik, patut ke dia marah? So aku punya jawapan senang je, tak payahlah marah. Patutnya korang raikan dia, sebab dia dah cuba berhenti tau. Okey lah, sebab dia pernah cuba berhenti. Depends lah berapa lama dia berhenti tu. At least pernah cuba. Sebab bagi saya, sebagai bekas pokok tegar, hanya orang-orang yang handal saja dia pernah cuba berhenti. Mana yang loser, dia orang tak pernah cuba langsung lah. Kalau tengok kajian, ada orang 100 kali berhenti baru dia berjaya berhenti. So kalau macam lelaki korang baru sekali berhenti, lepas tu dia isap rokok balik, normal lah tu. Next time, encourage dia lagi untuk dia berhenti lagi. Tapi janganlah marah. Tak perlu bebel. Ingatkan dia balik sebelum ni, macam mana dia boleh start berhenti. Cuba lagi, suruh cuba lagi. Tapi gunakan teknik yang betul lah, strategi yang betul. Bagi tahu dia ada strategi. So strateginya, boleh scroll balik saya punya video-video. Banyak juga strategi saya bagi tahu. So kesedaran tu dah ada dah. Sekarang ni action dia tu dan strategi yang betul. Itu yang kena ada lah. So kalau tanya saya, kenapa perokok-perokok ni isap rokok balik? Sebab diorang lepak dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan ni yang punca ni. Jadi kena kuarantin daripada lepak dengan kawan yang tak ada bagi manfaat. Lepak tu kalau borak-borak kosong, tak lepak pun tak apa. Tapi kalau lepak tu berbual bisnes ke, berbual benda-benda kerja ke, itu terpaksa lah lepak kan. Cuma kalau terpaksa lepak tu, letakkan had. Selepas 1 jam lepas duduk kat meja mamak tu, baru isap rokok. Syabas kepada wanita yang ada pasangan yang dah cuba berhenti tapi isap rokok balik. Tak apa, next time suruh dia berhenti lagi, InsyaAllah berjaya lah. Mana-mana wanita yang ada pasangan dengan pokok, masuk live saya. Kita sembang pasal hal ni, macam mana handle situation ni. Kalau malas ke, tekan link kat bio saya, ada ebook seni berhenti merokok. Jangan lupa follow tau, supaya tak terlepas apa-apa update pada akaun ni.